akan jadi hina orang yang bersandar ke Tuhan. Tak akan jadi mulia orang yang membelakangkan Tuhan. Ya, itu je. Mana kemuliaan dan kehinaan manusia dikira kontak dia dengan Tuhan. Dia rapat dengan Tuhan, mulia. Dia jauhkan dengan Tuhan, maka hinalah dia. Maka tiada memberi manfaat akan dia taatmu, dan tiada memberi mudarat akan dia maksiatmu. Hanya senya menyuruh ia akan dikau dan menegar ia akan dikau, kerana apa? Yang kembali atasmu. Dia buat semua tu manfaat kembali kat kita balik. Daripada memberi kebaikan, ya, sifat dalam dunia dan dalam akhirat. Atas dunia dia dapat nikmat, akhirat pun begitu juga bila dia taat kepada Ta'ala. Apa nikmat besar dia taat kepada Ta'ala? Hidayah, petunjuk, takarrub, tu nikmat besar. Tu rezeki besar. Orang Melayu ni sebut rezeki, dia kena puak apa je. Ya, dia kena makan dia. Rezeki paling besar, rezeki ruhani. Qutul arwah, tu paling besar.